Okey, so bila korang cabut cover set, jangan lupa pula korang cabut fuse ataupun fuse signal ya. Jangan terus rentap je bila buka cover set. Okey, kalau korang nak flush radiator, korang kena buka 4 tempat. First kali yang bawah ni, buka. Dan baru kau buka cap ni. This is number 2. Nombor 3, korang kena buka yang ini. Yang ni screw ni. Pakai spanner 8. Last notice. Dan obviously buka cap ni. Buka cap ni. Baru air radiator korang semua akan keluar. Okay, kalau korang buka ni, yang keluar tapi dia tak berapa laju. Okey, so apa yang korang perlu buat, korang buka je cap ni. Dia akan jadi lebih laju. Korang buka ni. Payah sangat. Tekan turun lagi. Okay, sampai habis nak buka. Ini screw 3 tu. Kita buka je. Tak ada keluar langsung. So, baru dia keluar kan. Jadi air slow je keluar. Kita akan buka dekat atas ni. Buka langkah. Ya, mantap. Buang semua air.